Taman Ekorimba dahulunya dikenali sebagai hutan lipur. Ia dibina untuk menyediakan kawasan rekreasi semula jadi dan memupuk kesedaran dalam diri kita terhadap alam sekitar. Secara spesifik, ia dibangunkan untuk rekreasi, pemeliharaan kawasan hutan dan akses awam untuk membolehkan masyarakat setempat dan pelancong menikmati keindahan semula jadi dengan kemudahan asas yang terancang. Hai salam semua, anda bersama View Channel. Kalau anda merancang untuk melawat mana-mana Taman Ekorimba, ini salah satu lokasinya. Taman Ekorimba Keledang Sayung. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari Minggu lagi. Macam biasalah, hari Minggu kan, kita cari aktiviti yang hilangkan bosan. Aku ingat hari ni terjun sungai je lah. Mandi sungai dekat Taman Ekorimba Keledang Sayung. Ini kali kedua lah aku datang sini. Jadi sebelum ni pun aku ada buat video juga, tapi hari ni saja nak buat video lagi. Kita recap balik tempat ni kan. Okay dah. Mall koma, kita recap tengok apa yang ada dekat Keledang Sayung, Taman Ekorimba Keledang Sayung. Aku yang duduk Perak pun tak tahu kat sini ada sungai. Okay, alright. Mall koma. Okay, koma. Baru lepas set up barang. Set up simple lah. Macam biasa lah, macam orang Kedah. Letak meja kerusi. Okay, kita makan dulu. Lepas tu kita tour sikit kawasan Taman Ekorimba ni. Lepas tu segmen ketiga baru kita mandi. Okay, koma. Makan dulu. Makanan hari ni simple je. Simple je. Mandi penting. Bihun. Tahu canai sikit, nasi lemak. Ya. Dia tak nak makan roti canai. Oh, habis. Hayat, roti canai nak. Makan cepat. Kena makan lah. Ni kalau tak ada tak jadi ni. Tak jadi. Batal ke ekspedisi ke? Ini confirm. Ada sini mama masuk. Okay, kamu makan, udah makan. Kita tour sikit lah apa yang ada dekat kawasan Taman Ekorimba Keledang ke Kelebang kan? Kelebang Keledang Sayung. Selain daripada sungai yang jernih, Taman Ekorimba ini juga menyediakan dua buah taman, iaitu Taman Nepenthes dan Taman Herba, yang mana Taman Herba menempatkan lebih 30 spesies tumbuhan herba untuk pelbagai kegunaan seperti ulam dan perubatan. Manakala Taman Nepenthes atau Taman Periuk Kera, yang mana tempat pemeliharaan dan pemeliharaan spesies-spesies periuk kera yang ada di negara kita. Lebih 77 spesies periuk kera yang ada di taman ini.
Bagi aku tempat ni tenang lah kalau kita jalan-jalan kan. Kita pusing-pusing dekat kawasan Taman Eco Rimba ni. Sebab bunyi, aku suka bunyi-bunyi nature. Besarnya keladi ni rumah. Besar. Oh, boleh buat kenduri tu, buat gulai. Syadu rumah tempat ni. Jalan dia memusing. Kalau nak tour tempat ni, jalan-jalan sambil boleh kita exercise kan. Keluar peluh sikit sebelum mandi. Air sejuk. Boleh ikut track. Tapi kalau kita nak lalu dekat kawasan-kawasan dalam-dalam hutan ni kan, jaga-jagalah. Sebab banyak kali aku dengar bunyi dahan jatuh. Takut luck tak baik, lalu kat kawasan ni timpa kepala naya. Ni jalan berbukit. Sikit je lah bukit dia. Sebelah sini sungai. Syadu punya sungai. Kemah koma, kemah. Okay, kau memandangkan badan pun dah panas. Tua satu Taman Eco Rimba ni tadi. Masa untuk mandi. Tengok Oma, demo tinggal aku mandi dulu. Mau Oma terjun sungai. Cetek tempat tak cabar langsung. Tak adventure lah. Dek. Pusing lah tunjuk muka kamu. Pusing. Mana? Pusing. Ada. Oh, ya. Hey. Sejuk Oma air kat sini. Air gunung. Bila lah. Wow. Betul aja. Ayat jangan. Salah.
Settle. Ha. Bapak turun, settle. Best kau mau mandi kat sini. Sejuk. Sejuk. Oh. Taman ekorimba ini dilengkapi dengan kemudahan asas untuk keselesaan pengunjung, di antaranya ruang letak kenderaan yang luas, tandas yang bersih dan diselenggara dengan baik, gazebo atau pondok rehat secara percuma dan tapak perkemahan. Okey, Umar. Pindah spot. Sana banyak lagi tempat. Panjang, sungai dia panjang. Kita try mandi dekat atas pula. Yang tadi bahagian bawah. Okay, Umar, jom. Buat power. Okey, Goma. Settle aktiviti untuk hari ni. Tak ada apalah nak buat. Hari pun nak hujan. Dah terasa dah hujan kenyang-kenyang sikit. Okey lah. Tempat menarik. Memang vibe dia memang cantik lah kejap. Okey, air cantik air. Air memang cun. Air sejuk. Sejuk. Okey, pokoknya. Pokoknya. Macam. Okey, Goma. Terima kasih sudi menonton video ini dari awal hingga akhir. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.